Daun durian tiba-tiba jadi kuning. Pucuk pun jalan perlahan. Rupanya masalah bukan baja, tapi akar di bawah tanah dah kena kulat sampai mula reput. Jadi saya tambah lagi baja. Tapi makin letak baja, makin pokok tak jadi. Bila akar rosak, letak baja banyak pun pokok tak boleh makan. Lepas tu saya cuba guna trichoderma tablet ni. Dia bukan baja kimia, tapi kulat baik yang bantu lawan kulat jahat dalam tanah. Dia bukan baja kimia, tapi kulat baik yang bantu lawan kulat jahat dalam tanah. Lepas beberapa waktu, tanah jadi lebih gembur. Akar keluar putih dan pokok nampak segar balik. Kalau kebun tuan ada tanda macam ni, elok rawat akar cepat. Boleh tengok info produk ni di dalam troli.